Wow. Comel kejadian saya mu. Kombinasi pizza gini deh. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang mai Tanah Merah semata-mata nak cari pizza Itali, one pizza. Abang daripada Kota Baru ni saya mu, mari Tanah Merah semata-mata nak cari pizza hok viral, hok keramat, hok sedap. Jadi ikut abang saya mu. Jom. Jadi hari ni saya boleh tengok abang nak berbuka puasa dengan pizza saya mu. Makanan Itali, hilir ni abang makan makanan Itali saya mu. Let's jom ikut abang saya mu. Let's jom. Okey saya mu, ni lah kedai dia, One Pizza dekat Tanah Merah deh. Okey saya mu, kalau kita tengok macam-macam jenis perisa, macam-macam jenis lauk ada. Oh special, abang mari jauh-jauh disebabkan ni saya mu. Pizza Wagyu. Oh ni memang betul-betul keramat saya mu. Okey saya mu, siap dah. Pizza saya mu tengok abang sekali abang beli 5 butir saya mu. Wah, hati mari jauh-jauh. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang nak berbuka puasa dengan pizza dari One Pizza Tanah Merah. Saya mu tengok hari ni abang nak buat kombinasi 5 jenis saya mu pizza. Kemudian pizza hari ni penuh saya mu atas meja. Jadi mula-mula ni kita kena air dulu. Air sirap lemon dalam bekas big gini. Bismillah. Wow. Berbuka puasa dengan air sirap lemon gini, panas-panas, main sangat-sangat puas hati saya mu. Mula-mula ni abang nak makan pizza Wagyu deh. Hot sauce tempat dia. Saya tengok lembutnya roti dia. Hot ni abang pergi Tanah Merah disebabkan pizza ni hot Wagyu dia tu, comel tu, tengok bagai. Puas hati. Bismillah. Sedap. Roti dia lembut. Abang pergi tadi pukul 4, buka puasa pukul 7 lebih, lembut lagi roti dia. Wah hati. Kalau kita tengok segi rupa dia tu pun seronok dah. Sedap. Terbaik ni. Okey, ni pula abang nak makan beef pepperoni deh. Saya tengok pizza dia. Comel. Besar molek, lembut roti dia. Saya tengok. Roti dia pegai tu lembut dah. Bismillah. Wow. Sedap. Delicious. Jadi. Okey, ni pula abang nak makan hot anis sticky beef deh. Tengok bagai. Tu. Dia ada manis, dia ada pedas-pedas gitu ke. Wah, tu molek. Okey, ni pula abang nak makan sesame chicken deh. Saya tengok roti dia tu. Oh. Wah, hati saya tengok. Tu bagai, pizza. Comel kejadian saya mu. Bagai. Setelah dia pula besar-besar gini. Roti dia tu main peraneh lembut. Jom. Roti dia tu kita kekos tu tak perlu tenaga mana. Sebab lembut. Last kali ni abang nak makan Queen Margarita deh. Saya tengok lauk atas roti penuh saya mu. Tu bagai. Saya tengok bagai tu. Comel tu. Bismillah. Wow. Habis hok 5 jenis ni hok best seller dia. Dia banyak jenis lagi saya mu. Di kedai dia macam-macam jenis ada. Saya mu pilih lah.
Ni mak. Jadi saya mu, abang nak buat kombinasi 5 jenis pizza. Tu, tebal molek. Semuluk saya mu, puas hati. Kombinasi pizza hari ni dah kita buat. Bismillah. Wow. Bila abang gambung 5 jenis ni ke. Dia cetuh satu kombinasi yang sempurna saya mu. Notuk oleh mulut abang saya mu tu bagai. Wow. Sangat puas hati berbuka puasa dengan One Pizza ni. Tanah merah. Sempurna molek saya mu. Okey saya mu. Menu berbuka puasa abang hari ni ke dengan pizza. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu. Ni. Bagai boh.